Selamat Hari Raya. Kita masih di bulan Syawal. So hari ini specialnya kita ada rumah terbuka Puan Haliza Maisuri bersama authorized reseller bawal eksklusif. So menu hari ini katanya menarik tau. Menarik sebab apa? Sebab kita ada menu nasi kandar. Jom kita tengok dekat dalam ada menu apa dan tetamu-tetamu yang akan hadir di rumah terbuka Puan Haliza Maisuri. Saya ada buat sambutan small jamuan raya, tetapi ada satu yang istimewa. Tudung ni ya sangat eksklusif, hanya ada sehelai ini sahaja, tidak dijual. Tetapi kebetulan bulan ini ada authorized reseller yang menyambut hari kelahiran pemborong terbesar bawal eksklusif di Malaysia. Jadi saya berbesar hati untuk menghadiahkan sehelai tudung yang bertahtahkan kristal Swarovski yang berharga RM26,000 sahaja. Ni yang saya luar main ni. Tengok lagi tu. Ini sayur kobes. Ini ada ulam, ada papadam ya. Okay, sekali lagi 1, 2, 3. Ya, siap. Memang saya sani je. Konsep dia periuk kita ya paling besar ni je. Lepas tu apa nama di sinilah masak, di sinilah kita letak. Faham-fahamlah Mak rasa kalau buat macam ni lebih mesra. Betul tak? Lebih mengeratkan kasih sayang, kemesraan, betul tak? Walaupun hari ini kita ada tetamu VIP ya, Cik Puan Farina kita. Terima kasih banyak, minta maaf banyak-banyak. Mungkin tak ada protokol hari ini. Ada Datuk Nana dan tetamu-tetamu yang lain, juga authorized reseller. Alhamdulillah, syukur. Ya, buat macam rumah sendiri, mana kursi kosong boleh duduk ya. Begitu juga dengan makan, layan diri ya. Apa nama tu, hari ni bertemakan nasi kandar. Tapi tak tahulah ada topi nasi kandar kat sini Ini nasi kandar Melayu. InsyaAllah saya masak semua pukul 4 pagi tadi ya, dengan penuh kasih sayang ya. Saya juga dan Cik Rusli dan SQ semua di bawah eksklusif mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf zahir dan batin jika ada terkasan, tersilap ya. Dan juga selamatlah menjamu selera. Dan hari ini juga ya, saya juga nak mengumumkan ya. Ada salah seorang authorized reseller kita sebenarnya menyambut hari jadi pada 2 April yang lepas. Disebabkan Ramadan Mak tidak ada di Malaysia. Jadi hari ini kita sambut sekali lah ya. Semua orang panggil Mak. Nak tahu tak sejarahnya? Ya. Mula-mula dulu apabila saya berjumpa dengan As ni memang orang kata apa? Tak tahulah. Mak ni membebel. Mak mulut jahat ya. Mak mulut jahat. Tapi kalau Mak tak mulut jahat, kalau hampa ni Mak bebel, hampa tak nangis, takkan jadi macam sekarang ni. Betul tak? Betul. Dia punyalah kalau datang lah daripada Kelantan tu, kalau tak nangis kan, bukan Mak lah tu. Satu hari tu dia kata apa? Mak, Kak boleh tak As nak panggil Kak ni, dia kata Mak. Sebab tu dia nangis, dia kata sebab dia kata macam Mak As. Dia kata Mak bebe, Mak nasihat apa semua kan. Kalau katakan halau dia dah pernah halau dia.
Macam-macam lah saya buat kat dia. Kan, merajuk berbulan-bulan pun dah pernah. Kan, tapi saya pesan dengan dia, macam mana pun as, mak marah bersebab nak as jadi macam sekarang ni, tak jadi as seorang usahawan yang berjaya, pemborong terbesar tudung bawal eksklusif dan membuat jualan terbanyak bawal eksklusif. Tepuk tangan sikit. Sejak daripada mula-mula lagi. Ya, ini dipamer kat sini memang saja saya kata yang balon. Yang lain semua nampak dengan jelas dan clear betapa indahnya tudung ini, ya. Berharga RM26,000. Itulah hadiah daripada mak, ya. Untuk as, ya. Semoga Allah berkati usaha kita, ya. Dalam redha Allah selalu, amin insya-Allah. Amin insya-Allah. Kata dia lah yang teman ke bawah. Orang tak tidur. Cik Puan, kambing tak makan? Masa kita dekat ni tak baik. Apa nama ni? Kambing. Kakak menyesal ambil nasi sini. Oh, berani? Sekandar. Sekandar. Kita nasi kandar. Lebih kaki mana? Lakukan ni. Thank you, Cik Puan Farina. Selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kita semua. Allah selamatkan kamu.